hari ni. Dah, kita nak bergerak ke utara. Kenapalah duduk tengah ni tak boleh berat. Hujan lebat guys, tak nampak guys. Besarnya bilik dia. Tanya bro, 10,000 subscriber. Terima kasih. Abang Wira kita. Malam ni makan siput, gua payung lu. Malam ni kau. Assalamualaikum YouTube dan salam sejahtera gang. Welcome back to the video. Syazwan Raizat di sini. So hari ni kita di dalam kereta Arif Mizan. Tak boleh Arif Mizan sebelah aku dan Abang Rakar Rocky kita di belakang. Kita nak menghala ke Pening. Agak-agak lebih kurang dalam 5 jam kita akan sampai. Sekarang ni kita nak menghala ke rumah Anif Thoughts. Kita jumpa dekat sana. Bye-bye. Weh, nampak pula. Tak apalah. Janganlah. Ni mamat ni kata tunggu sini. Kata pergi belakang. Meng hari ni. Dah, kita nak bergerak ke utara. Tapi lapar ni. Ada bila-bila mat. Ada 7E. Tapi lapar lah. Kita berhenti dekat R&R Sungai Buloh. Bila-bila mat boleh? Lu hafal mat berdiri kat sini. Anip cadangan tu juga. Ini mati-mati ni. Ini abang Boleh, return? Auto office. Itu disebabkan oleh itu sahaja. Tak ya? Tak mau? Kita nak pergi jantas. Pergi jantas. Tak payah. Tak payah ke payah? Payah. Lalu sini payah. Kita senang kan? Oh, okey. Sebab kau tengok dengan peran. Nampalah duduk tengah ni tak boleh berat. Lapar guys. Sudah sampai restoran Jejantas. Akhirnya dapat parking. Pusing-pusing tak dapat parking. Aku lapar ke kau yang lapar. Masing-masing berebut parkingnya. Jadi kita berada di Jejantas Sungai Buloh untuk makan. Laparlah bye. Yes, dia dapat makanan dia guys. Itu dia. Oh, kita makan dulu. Ini baru betul. Lepas makan kena kopi. Lepas kena kopi ada lagi cikedis. Kita nak pergi Pening, bukan nak pergi KL. Mari. Tegak je. Hujan lebat guys, tak nampak guys. 15. Apa? Tidur. Ini ada orang tidur. Bukan. Ya, kita bantai dulu. Mau kincing. Ni dekat mana? Ladang Bekam. Harold tu ada kopi. Harry nak beli kopi. Orang dah beli kopi daripada tadi dah. Kau pun nak beli kopi ke? Ipoh. Baru sampai Ipoh. Kena tunjuk ni. Mana? Tadi yang besar tadi. Besar. Sebab apa? Sebab dia besar. Sebab boleh. Depan. Ya, sudah sampai di Simpang 4. Itu hotel kita. Hotel Wellesley Hotel. So kita akan malam dalam satu malam dekat sini. Lepas tu besoknya kita akan pergi ke Jom Heboh. So mari kita nak tengok hotel kita. Wellesley Hotel. Tengok cun ke tak cun. Biasanya kalau dekat Pening ni dia memang akan bagi hotel yang ni lah. Kalau under enforce kan. Nak tengok dalam dia. Sebab kita orang pernah tidur sini hari tu. Ni kali kedua. Oh Gigi bawa motor. So ni lobby dia. Kalau under enforce punya hotel memang best. Tak kat China, kat Malaysia pun best juga. So ada sedikit refreshment. Air free. Tidbits. Yang ni kena bayar lah, RM10. So kita check in dulu. Jadi kita tengok dalam hotel dan bilik dia macam mana. Okey tak okey? Ni barisan-barisan duduk belakang. Ni lagi lah owner. Kan? Penat tu. Terpaling penat duduk belakang. Kunci kita dah dapat bilik nombor 1, 2, 3 tu lah aku dah tekan dah buka dah pun. Siapa tu ni? Smart tu. Tingkat 1. Lah. Oh ya gila. Tekan tak. Kena tekan
kena flash-flashkan. So roommate kita dengan Arif Mizan pada hari ini. Berapa? Nombor bilik lupa pula. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sini lah. Bukan. Sini. Baru betul. 1, 2, 3. Masuk. Yeay. Bismillah. Assalamualaikum. Buka semua dulu. Ya. Besarnya bilik dia. So ni toilet dia. Hello. Toilet dia nasib baik bukan kaca Kalau tidak pisang. 2 katil single. Ada macam almari. Ada TV. Ada apa lagi? Ada refreshment. Ada plug. Seorang satu kiri dan kanan. Itu yang paling penting. Plug dekat sini pun ada. Kalau tak cukup, biasanya cukup lah. So yeah. Ada USB. Hello. Hi. How are you? I'm good. Good. Yeah. Oh, everybody okay. Go? Yes? No? Belakang kita macam ni, guys. Tak ada view pun. So, okay lah. Satu malam je. Besok kita akan pergi pesta. Jom heboh. Nak tengok apa yang ada besok. So, besok konten besok lah. Konten next ni nanti. Aku nak buat konten, dia pun mau buat, tapi dia punya bising. Dah, jom. Sekejap lagi kita nak pergi makan. Let's go. Siap-siap dulu. So, hujan lah pula. Kita nak pergi makan dah ni. Ramai abang-abang YouTuber kita kat sini. Abang buat YP bang. Bang, abang idola saya bang. Alhamdulillah bang. 10,000 subscriber. Terima kasih. Abang Wira kita. Malam ni makan siput, gua payung lu. Malam ni kau payung. Tapi bukan enforce payung. So kita nak pergi makan sekali dengan semua abang-abang YouTuber kita. Dan hujan lah. Aku tak tahu kat mana lah. Tak? Kat mana? Dekat Bagan Lalang pula. Apa? Batu Kawan. Bagan Lalang. Makan. Batu Kawan. Makan pun betul kawan. 32 minit. Ya. Nanti nak lapar balik lah 32 minit tu. Jom. Kita tengok makan kat mana. Hujan. Bapak gelap. Bapa gelap. Betul ke sini? Parking tak ada guys. Parking dekat bawah. Tapi kena hiking dulu. Hai. Parking kat atas dah betul. Kena hiking pula. Balun sajalah. Wih, siapa? Wih. Ada tangga tu tak boleh ke? Tak ada laluan. Oh ya, tutup pula. Buat tangga tapi tak ada laluan keluar. Tu, kat atas. Jom. Kita dah sampai dekat Tong Ni Tei punya restoran. Kau tengok. Dia punya lauk-lauk ni best tu. Oh. Tapi tak ada orang. Jadi, jom kita mencekik dulu. Bismillah. Tak payah tengok Cepatlah. Anak tunggu atas je. Kita dah jalan dah ni. Macam kenal lah. Ini awi ke ni? Macam awi lah. Okey, kita dah sampai bilik semula. Dan aku boleh lepas mandi ni sebenarnya. Nak tidur. Besok kita ada hari yang besar. Sebab besok ada Jom Heboh sekali dengan hari anniversary untuk JPG tahun ke-80. Dan kat sana juga ada M-Force punya motor launch. Dengar kata ada motor ZX. Tapi aku akan endkan video aku sampai di sini saja. Untuk video kat Jom Heboh tu nanti akan aku upload next video. So korang kena stay tune. Motor apa yang diorang launching, motor apa yang diorang akan tunjukkan dekat Jom Heboh nanti. Kita tengok nanti next video.
Itu saja untuk video kali ini. Video yang boring tapi aku still nak upload juga. Jumpa korang next video, InsyaAllah. Cun gang, aku Syazwan Rizal. Like dan subscribe dah betul. Assalamualaikum.